So kau expect bila kau masuk kerja ni, kau akan main mesin yang sama. Faham. Tapi aku masuk tempat kerja ni, literally mesin lain. 100% lain lah. Zero knowledge. Memang total lain. Total lain, zero knowledge. And what the heck is this machine? Lepas tu, daripada situ company kau supply kursus ke, ataupun kau kena explore sendiri benda tu? Masa dia cakap tu, bos aku cakap, yang bos interview cakap tu is you will learn upon the job. Okay. So dia tak ada special training apa semua lah. Oh, kiranya kau go dengan flow je lah. Go with the flow, masuk kandang, campak je. Faham. Tu zaman kita lah. Tapi sekarang pun sama je. Sama je. Cumanya nak tak nak je lah self explore tu. Macam kau cakap, self explore lah. Self explore. Benda yang penting self explore. So kita orang boleh tahu tak macam modding apa yang kau buat sebenarnya? Tempat company ni dia luas. So mostly basically kita orang buat electronic device. More dia punya housing apa, component for the assembly apa semua. Tapi not fully assembly lah, just the casing saja lah.